Pernah tak anda rasa kulit muka mudah berpeluh, kusam atau terasa lekit bila bertudung dalam cuaca panas yang terik? Jangan risau, hari ini saya nak kongsikan cara melindungi kulit anda supaya sentiasa sejuk, segar dan sihat sepanjang walaupun bertudung. Langkah pertama, pastikan anda cuci muka 2 kali sehari dengan pencuci lembut yang sesuai untuk menyingkirkan peluh, minyak dan kotoran tanpa mengeringkan kulit. Lepas itu, gunakan toner yang menenangkan dan bebas alkohol untuk memulihkan keseimbangan pH kulit serta mengurangkan keradangan. Seterusnya, pilih pelembap bertekstur ringan dan cepat meresap yang tidak menyumbat pori supaya kulit kekal lembap tanpa rasa berat atau berminyak di bawah tudung. Jangan lupa sapu pelindung matahari SPF 50 setiap pagi, walaupun anda berada di dalam rumah, kerana haba dan cahaya UV tetap boleh merosakkan lapisan kulit dan mempercepatkan penuaan. Untuk kekal segar, bawa mist wajah dalam beg anda dan sembur pada kulit setiap beberapa jam untuk melembapkan dan menyejukkan kulit. Akhir sekali, pilih tudung daripada fabrik bernafas seperti kapas atau linen agar pengudaraan lebih baik dan kulit tidak mudah berpeluh atau iritasi. Ingat, rutin penjagaan dan pemilihan bahan yang tepat adalah kunci untuk kulit sihat dan segar walaupun bertudung dalam cuaca panas. Shinora, baiki. Pulihkan. Top clear.